Belah-belah ekor kan ada besar sikit. Okey gen, Assalamualaikum. Selamat petang gen. Selamat datang ke Dunia Vizon. Semoga yang menonton video ni di Pemberantasan diberi kesihatan yang baik. Okey gen, sebelum ni saya ada pergi menjala dekat laut itu. Saya ada beli jala mata kecil gen. Dekat setengah inci. Kecil je suku. Kebetulan pukat tu pukat pula jala tu kita baru pakai sekali je gen. Yang ni kali kedua saya pakai. Saya nak jala kat area ni gen. Barik kat dalam sawit ni kat kampung saya nak cari ikan sepat gen. Ikan sepat ataupun ikan sepat ronggeng. Yang kecil-kecil tu gen, yang kita buat umpan batang, buat umpan tajuk. Ikan sepat kecil-kecil ronggeng ni gen, kalau buat kering ke memang sedap gen. Saya dah lama tak makan gen ikan sepat kecil-kecil ni. Sebab susah nak dapat gen sekarang ni. Kebetulan saya ada jumpa satu parit ni daripada sana ke area sini. Saya nak cuba gen cari, harap-harap ada gen jala ni kita gen. Masih baru ni gen. Kalau korang tengok jala saya ni masih baru ni. Mata saya kecil lagi, memang sesuai untuk anak-anak ikan lah. Saya beli ni gen, saya nak try jala udang. Tapi saya tak jumpa apa udang dekat area Selangor gen. Kalau siapa yang tengok video ni yang duduk area Selangor, dekat area Pantai Remeh ke Tanjung Karang ke Kuala Selangor, boleh suggestkan tempat kat saya gen. Nanti saya datang. Sebab saya duduk dekat ni gen, Setia Alam. Masa tu dekat-dekat boleh saya pergi jala udang. Jala udang. Okey gen, cakap banyak pun tak guna. Ni jala saya beli 10 kaki saya tak silap saya beli. Memang cantik gen. Yang ni kali kedua saya nak pakai untuk mencari anak ikan sepat kat area ni. Okey gen, tampung buang masa. Let's go. Jala baru gen, tempat baru. Harap-harap ada lah ikan sepat ni. Sekarang ni gen, ikan sepat ronggeng kecil ni memang susah gen saya nak dapat lah. Yang ni saya berterai bawa jala kecil pula. Tengok gen. Jala masih baru ni gen. Baru kalau korang tengok memang cantik gen. Bawah 200 korang boleh dapat jala 10 kaki gen. Mata saya kecil. Cuma orang cakap rantai dia tak berpesuaian tengok bunyi bising. Bila ikan dengar, kalau waktu malam kita nak cari ikan kat sungai kan, tak boleh jangan pakai yang bising. Ikan dengar dia dah kelari. Saya belajar daripada sifu yang kat Temelung tu kan. Yang tu memang ikan sepat kan. Kalau tengok cara dia menangkap air kan. Okay, kita try lah. Banyak cakap untuk guna kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sepat kan. Tengok gen, dia buka tak apa besar. Ni saya tak silap saya 10 kaki lah. Saya rasa kalau nak cantik kena angkat 12 kaki. Mungkin dia punya jahitan dia ataupun buka dia tak apa cantik lah. Tapi ada goyang ke? Dalam ke? Tak ada kumpang. Dia macam cakap tak cukup apa. Ada yang komen sebenarnya cakap macam tak cukup kandik. Mungkin dia nak buat 10 kaki, patutnya dia kena buka besar sikit lagi. Mungkin baru cantik lah. Saya rasa saya dah cuba baling slow lagi. Kita cuba lagi. Ini yang kedua je, saya jarang marah ni. Memang sesuai saya parit je kan. Kalau tengok daripada mata kasar kan, buka dia kecil je. Kalau dalam video tak tahu lah besar ke tak. Yang kecil kan.
Alhamdulillah geng. Ada ikan target kita geng. Ikan ni geng yang kita cari. Ikan ni memang saya tak apa besar geng. Saya panggil sempat ronggeng ataupun sempat kecil lah ni. Yang ni kalau buat ikan kering geng, jemur 2-3 hari, makan garing-garing geng. Memang sedap ni. Lepas tu buat ni, masak asam apa tah. Memang sedap geng. Okey geng, kita ada 3 ekor. Sebab jala saya kecil, kita si ikan kecil-kecil lah. Ada 4-5 ekor. Lagi satu, ikan sepat ni memang sesuai geng, nak buat tahan tajuk. Sebab dia agak agresif. Kecil sangat ni. Kita ambil geng. Kalau betul kita nak lepas ni, tapi dah luka, dah teruk ni. Sebab jari kita kecil, kita bawa balik geng. Ni anak kan sepat mendunga ataupun sepat siam geng. Kenapa saya cakap ikan ni sesuai untuk tahan tajuk? Bila kita cakuk dia, kalau boleh jangan cakuk dekat ni geng. Tengah-tengah dekat ujung-ujung ni. Bila duduk dalam air, dia agak macam ni geng. Bila ikan haruan nampak, memang dia kejar geng. Sebab tu kalau ikutkan logik, dalam air tu mesti banyak ikan. Kenapa dia nak makan yang kat tajur ke geng? Sebab kat dalam air tu bila lari, hilang terus geng. Yang ni dia lari, dia masih ada. Okey, jom kita teruskan. Jala 5 ekor geng, balingan kedua. Dapat 1 kilo cantik geng, 1 kilo. Okey geng, jom teruskan. Balingan ketiga. Ni akan empuk ni. Kita balik slow je. Lembut kita balik, baru dia jadi cantik geng. Yang dekat laut tu mungkin dengan anginnya geng, tu kurang cantik. Kalau dari dalam video memang nampak geng kecil jala dia buka. Tapi yang ni nampak macam cantik lah. Seekor. 2 ekor. Kepala dia kena. Ni mesti kena kat luar kan. Sebab kena kepala. Alhamdulillah kan. Tak kumpul ke kan. Memang sedap kan. Okey, lanjut. Air cantik kan. Kalau tengok air ni, kalau ada sambarau ni sedap ni casting ni. Okay, balingan keempat ada. Kita baling ke depan lagi. Kat rumput sikit kan. Macam dia keluar rumput tu. Tinggal mama lagi. Jala ni cuma cantik kan. Apa orang cakap, kandik dia bagi sekaki. Yang tu yang cantik ni kan. Dia kandik dia sekaki. Bila ikan besar-besar dia akan jatuh bawah ni lah. Yang tak lepas, alhamdulillah yang ada ke. Bukan 5 ekor.
Dia nyorok kat rumput kan. Banyak agak ni. Sai cantik buat tajuk ni kan. Kecil ni terlepas sebab dia boleh hidup ni. Ni dah luka koyak kita ambil lah. Jadi kalau korang nak jemur ke, nak cantik macam ni, korang siang-siang korang kat sini lah. Lepas tu cari lidi sate, korang cocok macam nak buat sate. Yang tu memang mudah kan. Tu teknik saya kalau jemur ikan tempat kecil ni, menggunakan lidi sate, kita cocok. Ok kan, habis korang 6, 7, 8, 9 ekor kan. Kita lepas je 2 ekor, yang kita bawa balik kan. Sebab dia dah koyak dah, ekor dia nanti mati. Alhamdulillah kan. Kalau macam ni kan, jenuh kan nak cari 1 kilo, kita cari cukup-cukup buat rasa kan. Ok, lanjut. Ok kan, yang kelima dengan lapas ni Bismillahirrahmanirrahim. Bawah pokok ni kan, berteduh sikit ni. Mungkin ikan berteduh lah tengah-tengah ni petang-petang ni. Oh mantap aja. Wah, ada kan tak nampak tadi kan. Buat teduh sikit kan, buat teduh sikit. Tengok kan, tak ada goyang pun kan. Tapi hampir tu kan belah-belah ekor kan. Tu dalam tu tu. Dia memang duduk ujung-ujung kan. Ujung parit. Kita buka-buka dulu kan. Kita buat pemilihan lah. Yang mana besar kita ambil. Lepas tu insyaAllah kan, kalau hidup ni kita akan nak buat umpan tajuk lah. Kita nak bela dulu. Kita nak buat umpan tajuk. Kita bekas tak jumpa kan. Tadi kita pusing-pusing kat sini, jumpa kan botol air apa ni. Kita pakai botol air ni kan, harap-harap hidup lah. Sebab kita tak plan pun nak buat ni, nak buat tajuk. Ok kan, harap-harap hidup kan. Dia last minute kan plan kita. Ok kan, mantap. Ok kan, kita buat lebih kurang 5-6 kali balingan lagi. Yang ni air ni agak keruh sikit kan. Balingan yang ke-6 kan. Ok kan, depan ni kan. Tengok tu cantik tu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, lonjong pula ni kan. Ni tak apa dalam ni. Okey, ujung tu dalam sebab makin besar kan ni. Jadi kita pakai jala kecil ni kan. Ikan besar pun tak ada ni. Ada goyang. Tak tahu ikan apa. Kalau lekat lah. Gila lagi. Banyak dia kan. Belah-belah ekor kan. Ada besar sikit. Yang ni paling besar ni pun dia tak lekat kan. Dia lagi kecil. Dia untung sebab kandik kita labuh kan. Kita dari tempat cantik sikit kan. Ok kan, kita buka ikan dulu. Mantap. Ok kan, balik ke 6 kan. Saya kena pusing duduk macam ni kan. Supaya senang aku nak baling. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi kan. Menjadi sikit kan.
Ini betul-betul carikan target kan. Bila kita cakap nak cari anak sepat kan. Ikan lain tak ada kan. Macam ni lah best kan. Tapi nampak macam kelibat ikan besar sikit ni. Tak tahu lekat ke tak. Ikan botak asal ni. Ya kan. Aduh. Busuk ke? Ada kan. Seekor kan besar kan. Ni pun dia nak keluar nampak kan. Sebab mata kecil tak sesuai kalau ikan saya ni. Tapi dah dapat hasil ni kita ambil kan. Okey kan. Okay. Nanti kita tunjuk hasil kan. Sebab kita nak buka ni lambat kan. Sebab dia sangkut kecil-kecil ni payah. Mari kita tunjuk hasil kan. Ni baling ke-6 kan. 4 kali baling lagi. Okey, mantap. Ada je. Betul. Anak botak. Kan sebab menua kan. Ni kecil terlepas kan. Kita ambil yang besar sikit. Macam ni kita ambil. Okay kan. Lebih kurang 3 kali baling lagi cukup lah. Cuaca pun dah panas ni. Sudah. Dua ekor. 3. Kadang geng kita uncap-uncap macam ni dia jatuh ke? Dia semua dia kena kat kepala. Okay tu kan, 2 ekor. Yang ni kita ambil ke. Ni saiz sedap ni, goreng rangut-rangut. Banyak lah kan. 2 kali lagi cukup lah. 2 kali baling lagi kan. Ikan ni tu. Okay kan. Balingan ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelas ni kita try baling kat ujung ni kan. Tengok macam berjenyuk-jenyuk anak ikan tu. Tak tahu ikan apa. Tak ada kan. Let's go. Okey kan. Balingan yang terakhir ataupun yang ke-10 lagi penutup. Bismillahirrahmanirrahim kan. Sini ke cantik ni. Macam tadi ikan monster dia terasa kat sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Goyang ni. Tapi tak apa besar lah. Otak kan. Botak sepat 3 ekor gen. Alhamdulillah gen. Balik dengan penutup gen, tengok gen. Tengah hari ni matahari gen. Dah terkepala, boleh ni kita beransur gen. Boleh gen buat rasa-rasa. Alhamdulillah gen. Nampaknya jala kita ni guna teknik balingan dengan slow gen. Kalau pagi-pagi tempat macam ni sangat sesuai untuk mencari anak umpan. Jala ni nak umpan ikan sepet gen. Alhamdulillah gen. Ikan paling besar untuk hari ni. Dan ni gen hasil kita. Cantik ni kan. Dia cuma ikannya payah sikit nak siang kan. Ikan banyak ni kan nak sepet sedap ni gen. Goreng kunyit dan gada-gada makan dengan sambal belacan. Mantap gen. Alhamdulillah gen. Tadi ada sikit lagi yang dalam botol kita nak buat umpan tajuk, insya-Allah kan. Kalau ada hasil tajuk kita akan tunjuk ikan je kan. Video kita tak buat lah. Okey kan. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di hari. Okey geng, hasilnya cukup setakat ni video saya. Try jala ikan sepat kan. Jala udang, saya panggil jala udang sebab saya nak jala udang itu. Alhamdulillah geng, memang berhasil geng. Okey geng, mantap. Terima kasih kerana menonton. Jumpa di hari lain dan video lain. Okey geng, mantap. Bye bye. Dah ambil lah. Hey.